Nabi kata ramai orang buat dosa, dengan rahmat Allah, Allah ampunkan orang tu. Sebab iman dia lemah, dia tak pernah berlagak di hadapan Allah dia buat dosa. Dia tidak pernah bongkak di hadapan manusia sebab dia buat dosa. Dia tak pernah cabar Allah sebab dia buat dosa. Dia mengaku dia lemah. Dia simpan dosa yang dia buat, dia tak cerita ke orang. Dia tahu iman dia lemah. Kecuali satu kumpulan jarang mendapat rahmat Allah, susah untuk mendapat pengampunan Allah. Siapa tuan-tuan? Mereka yang apabila Allah sudah tutup aib dia, dia buka aib dia depan orang. Hati-hati dengan ni lah media sosial ni. Semua benda nak cerita, semua benda nak post. Dia tak tutup aurat, cerita tunjuk ke orang. Dia makan bulan puasa, dia cerita, dia tunjuk ke orang. Semalam dia berzina, dia masuk dalam status dia, malam dia berzina, kata boleh seorang lagi perempuan. Banyak zaman hari ni. Kemudian dibaca